Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini kita dah masuk bulan yang baru 1 November 2025. So ada lagi 1 bulan, 2 bulan lah, bulan 11 dan bulan Disember untuk kita menuju ke tahun 2026. So seperti biasa, dah lama tak bersiaran dekat sini. Dekat mana? Pusat Pendidikan Barakah lah, dalam pemimpin Kampung Manjui. So hari ini dengan info ada 16 buah bas. Banyak, tengok tu sampai dah parking macam ni sekali. Jom kita tengok bas-bas apa yang ada. Dan ada juga yang menunggu yuk tu. Ada nak kitchen lah, ada nak rocket holder lah. InsyaAllah kita ada bawa hari ni. Kalau nak, tunggu sekejap lagi kita datang dekat bas masing-masing. InsyaAllah jom kita tengok 16 buah bas untuk hari ini guys. Okey, so yang ke atas ni sekarang ni ada sebuah bas daripada Kedah, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, VEB 1296 daripada Kedah, body Genesis yang dibuat oleh SHL Coachwork. Dan yang ini Mercedes lover, V8 lover, AMX 4215 Bali Liner BL08. Sekejap lagi kita keliling bas ni. Kita keliling sekejap lagi. Yang kita pergi tengok bas mana yang ada lagi. Oh tu dia ada orang King Sungai Siput kita Bon Jovi. Bon Jovi BJB 3226. Nampak ada tu Jafila Travel. Ni dia FD Gemilang dan seterusnya sampai ke belakang tu. Tak apa, kejap lagi kita teruskan kita punya review. Kita sambung balik review tadi. Tadi kita dah nampak ada FD Gemilang. So ada saya undur balik. Okey, dekat ujung sana ada Bali Liner. Lepas tu ada bas JPN Kedah kat sana. Ada sebuah van kat atas, ada 2 buah van kat atas tu. Ini dah Sapinas. BJB 3226. Yang ini Jafila Travel daripada utara VPF 677E138. Yang ini Arik Mikael BKC 5678. Okey. So bas seterusnya 77 bersatu AKW 2333 body TMS bas. Cantik juga corak dia macam warna negeri Perak pula. Putih, kuning, hitam. Sekejap lagi kita tengok lagi, kita sambung. Dan ini saya tak pasti daripada mana. KCN 59. Alright, body Tragus yang dibuat oleh Badi Coach Builder. Yang ini dia Ragu Trans Travel WVQ 9179 Regus 2. Suasana holiday WUQ 5188 JWC 4777. Tu dia ada mana. Senyum sikit please. Okey, sekejap lagi kita singgah lah. Kupa. Ni sama lah ni, dua ni. Suasana dengan Kupa ni. So Imala Transfer. Transfer apa tu tulis tu? With style. Imala Transfer with style. WSR 3389 E5 modular. Ada tulis stiker tu, menarik tu. Cong terus katanya. Ni dia di layar. Alah, dia hantar bas ni lah. Kita tak dapat lagi bas dark tu. Apa boleh buat. Nasib dah. Ni dia Nur Ikma Group of Itikaf AKX 6059. Video ke dalam tak nampak, masih pakai tinted tu. WSL 9003 YNZ Travel and Tour. So kalau on paper katanya hari ni 16 buah bas, tapi saya tak kira, saya review saja. Sekejap lagi saya kira balik. Betul ke total semua 16 buah bas ataupun termasuk van sekali pada hari ini? Sekali lagi kita tengok daripada bahagian hadapan bas-bas yang ada. Tadi kita tengok daripada bahagian belakang kan. Inilah bas-bas yang ada, yang hadir pada hari ini. Kita sekali lalu sampai ke ujung. Kufa, suasana Ragu. So yang ni bas daripada mana tak pastilah. Nombor 59 KCN 59 ni. Okey, kita terus lagi. 77 bersatu
AKW 2333 Yang ni dia Arik Mikael VKC 5678 VBF 6777 dan di sini ada sebuah bah yang jauh datangnya daripada Sungai Siput, Sapinas BJB 3226. Okay, sekarang jam menunjukkan 12.36 tengah hari, matahari panas rembang tu lah. So masing-masing dah nak cari van masing-masing, bas masing-masing. Kalau ikut info kan ada 16 buah bas, tapi saya kira macam ada 14. Mungkin termasuk van 2 buah kot, ataupun saya tersalah kira lah. So ni sesi bergambar di tempat wajib. Inilah tempat wajib untuk bergambar kalau datang kat sini, di Pusat Pendidikan Al-Barakah Jalan Pemimpin Kampung Manjoy. So kalau siapa yang nak tanya berkaitan pusat pendidikan itu, sediakan alamat, nombor telefon, email. Email dia kejap Ini dia. Itu dia, albarakah-pusat@hotmail.com. So ramai ni, hari ni ramai. Dah lama saya tak rasa nikmat keseronokan berada di sini ni. Macam ni, saya boleh kata lautan manusia lah, di Manjoy sekarang ni. So masing-masing mencari bas. Ada yang baju sama, ada yang tudung sama, ikut tema. Ada yang juga yang tak ada bertema lah. Itu dia. So saya doakan agar semua selamat sampai ke destinasi yang ditujui, insya-Allah. Okey, pergerakan bas yang kedua sebenarnya. Tadi sebuah dah jalan dah, Sapinas. Dia nak pergi makan, orang bawa orang-orang sini saja, dalam postcode katanya. So kali ni bas yang kedua lah, AMX 4215 Bali Liner. More miles, more smiles. Okey, yang tu tak jalan lagi. So yang ni yang jalan dululah. JPN Kedah, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Genesis, yang dibuat oleh SHL Coachwork. Semoga selamat sampai ke destinasi Bali Liner. Gerakan bas KCN 59. Tak tahu jalan ke undur saja. Kita kembali ke sini. AMX 4215. Jumpa lagi. BKC 5678 Arik Mikael. Ni nak jalan. Yang ni pun FD Gemilang pun jalan juga. Jadi kita dah tak tahu nak ambil yang mana lah. Kita ambil je mana yang sempat. FD Gemilang, selamat jalan.
VBF 6777 Javila Travel duduk jauh sikit lah, nampak lah kot kedua-dua. Yang ini keluar ikut ni. Jadi dia. Kita dapat jumpa lagi baru demo. Ada rezeki nanti insya-Allah lah. Kita dapat baru nanti. Dapat. Ikuti dengan WVQ 9179. Jumpa lagi bang. Rogo Trans Travel Okay, seterusnya Suasana Holidays dengan Kufa. Tu dia. Belakang sana ada YNZ. Terima kasih. CP11 YNZ Gemilang. Tu ya, Kufa Travel JWC 4777. Jumpa lagi. Di layar FB 995. Ni dah Imala Trans Tour with Style. Jauh datang ni. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Dia 77 bersatu AKW 2333 Yutong Dan ada lagi sebuah bas kat situ. Kat situ tu. Kita tunggu kejap. Masih nak jalan kat tu. Okey, pergerakan bas yang terakhir untuk hari ini. Alhamdulillah. Program orang kata berlangsung dengan sempurna rasanya, insya-Allah. Dan ada rezeki lagi minggu depan kita datang sini. Kita kena tengok jadual. Ada kadang-kadang ada di sini dan kadang-kadang di Manjur ni dan kadang-kadang di Sungkai. Tempat baru diorang lah. Kita sambung balik. Tadi tunggu orang tak cukup. Ni dah cukup dah. AKX 6059. Terima kasih. Jumpa lagi.